Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul yang berhormat bagi kawasan Johor Bahru akan mencadangkan usul menjunjung kasih atas titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sila. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Sukalah saya mencadangkan bahawa satu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan bunyinya, ampun tuanku, Patik Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam persidangan Parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas dari Majlis Dewan Rakyat, mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana titah ucapan Seri Paduka Baginda semasa membuka penggal kedua Parlimen yang ke-13. Tuan Sri Yang Di-Pertua, pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi saya, iaitu untuk membawa usul bagi menjunjung kasih ke atas titah ucapan diraja. Walaupun saya ni sudah pun masuk kepada penggal yang ke-6 selaku seorang ahli parlimen, tetapi telah tidak berpeluang untuk membawa usul seperti ini kerana biasanya saya memberi peluang kepada rakan-rakan yang lain untuk melakukannya, kerana dalam pengalaman saya sebagai seorang ahli politik yang bermula pada umur yang usia yang agak muda, kerana saya bertuah dan begitu mendapat kepercayaan untuk menjadi bertugas sebagai setiausaha politik kepada dua Perdana Menteri, iaitu yang Allahyarham Tun Abdul Razak dan juga Allahyarham Tun Hussein On. Saya teringat juga kepada apa yang telah menjadi prinsip kepada Allahyarham Tun Hussein On dengan kata-kata yang dipamer secara terang di dalam pejabat Allahyarham, iaitu seorang pemimpin itu harus mendahulukan anak-anak buahnya sebelum ia memikirkan diri sendiri. Dan saya rasa bahawa perkataan itu menggambarkan prinsip kepimpinan yang mana sebagai wakil-wakil rakyat kita juga harus meletakkan kepentingan anak-anak buah kita, pengundi-pengundi kita, masyarakat dan negara sebelum daripada kepentingan politik diri sendiri, politik dan kepentingan sendiri. Seperti mana kadang-kadang kala kita melihat ia sudah pun ditunjukkan di dalam Dewan ini pada hari ini. Sebelum saya masuk kepada hujah untuk membawa kepada usul ini, saya agak sedih melihat bahawa kalau di front bench di sebelah kiri mungkin biasanya banyak juga yang tak datang, tetapi kali ini sunyi sepi kalau saya lihat ke sebelah kanan saya dengan rakan-rakan saya yang tak kesempatan untuk hadir bersama-sama kita dalam masa negara saya rasa berdepan dengan peristiwa-peristiwa yang penting dan yang juga ada yang menyayat hati. Saya kalaulah setakat Sing bangun ya. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Ketua Johor Bahru. Seingat
sejak tertubuhnya parlimen ini, adakah betul atau benar bahawa hari ini adalah hari yang bersejarah, kali pertama dalam sejarah parlimen negara seorang pembangkang pun tidak hadir untuk memboikot? Saya nak confirm dengan Yang Amat Johor Bahru, adakah perbuatan ini luar biasa atau luar tabi'i? Tan Sri Yang di-Pertua, ia pernah berlaku di mana Datuk Yang di-Pertua, di mana adanya masa pihak pembangkang ingin memulau atau boikot kepada persidangan kita. Tetapi apapun kelakuan yang dibawa pada hari ini, ianya berasas kepada sebab-sebab yang membawa saya terasa agak gusar. Kalaulah katakan kita memboikot sidang parlimen kerana apa yang telah berlaku, kerana protes kepada keputusan yang di-Pertua, ataupun di atas usul daripada kerajaan dan tindakan daripada kerajaan, iaitu perkara yang membawa kita membantah ialah ada kaitannya dengan parlimen ataupun dengan urusan Dewan Rakyat, saya mudah saja menerimanya, kerana itu boleh dikatakan sebagai satu tindakan dan keputusan politik. Tetapi apabila kita asyik berhujah bahawa untuk menguatkan demokrasi negara ini harus benar-benar ada pemisahan di antara judiciary, di kehakiman, dipisahkan kuasa di antara kehakiman, eksekutif dan juga legislature dan dengan Dewan Rakyat. Kalau kita berhujah setiap masa, dan kita juga di sebelah sini ingin juga melihat adanya pemisahan kuasa itu, agar parlimen di mana mandat rakyat diperolehi itu berada dalam keadaan yang kukuh, dibenar membentuk kerajaan, dan kerajaan yang dibentukkan dalam parlimen ini pergi ke Putrajaya, tetapi mandat rakyat tetap di dalam Dewan Rakyat atau parlimen. Johor Bahru, kira tangan dan sambung namanya. Terima kasih Johor Bahru. Tua, saya sudah 4 penggal dalam Dewan Rakyat, dan sisi kali ini nampaknya satu musibah bagi pembangkang. Dan saya ingin bertanya Johor Bahru, adakah Johor Bahru ingin mengemukakan pertanyaan kepada Tuan Pertua, sama ada wakil-wakil pembangkang ini ada menyatakan notis mereka tidak hadir, kenapa sebab mereka tidak hadir, ataupun mereka mengambil kesempatan tidak hadir untuk ramai-ramai datang kepada penamaan calon di Kajang pada hari ini dan mengambil alasan untuk memboikot, dan berapa lama mereka memboikot, di 1 hari kah ataupun sepanjang sisi ini. Jadi senang kita untuk mengemukakan hujah kita selaku backbench. Kita juga mungkin perlu memainkan peranan sebagai check and balance kepada front bench. Jangan pula front bench fikir mereka boleh duduk senang ledang sana, sebab kita pun mungkin boleh untuk jadi pressure kepada mereka dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Terima kasih Johor Bahru. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Johor Bahru. Saya cuma tak setuju kalau Johor Bahru kata tadi rakan-rakan kita di sebelah sana tak berkesempatan untuk hadir. Sebenarnya bukan tak sempat, sengaja dirancang untuk tidak hadir. Saya nak memetik kata-kata Ketua Pembangkang waktu convention yang mereka adakan baru-baru ini. Saya dipahamkan di Shah Alam. Antara lain dia berucap dan beliau menyebut bahawa saya sendiri akan utus surat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa majlis yang menjemput Ketua Pembangkang santapan dengan Raja pada
semalam, dan dia sebut bahawa buat apa nak suruh senyum. Kononnya buat apa nak suruh dia hadir dan senyum hipokrit dengan pihak-pihak tertentu. Ini menunjukkan bahawa memang sudah dirancang untuk mereka tidak hadir di sini kerana memprotes atas beberapa isu dan perkara. Cuba saya nak tanya pandangan Johor Bahru. Apakah ini gambaran betapa rendahnya standard perbankan dalam negara kita? Kalau mereka selama ini bercakap nak mengangkat kedudukan parlimen, nak mengangkat kedudukan standard politik matang dalam negara kita, apakah ini rupa bentuk kematangan ditunjukkan kepada rakyat? Saya hanya melihat ini sebagai tindakan kebudak-budakan, macam anak-anak merajuk tak mau pergi makan apabila kita ajak, itulah umpamanya. Jadi ini sebagai tindakan ketidakmatangan mereka dan lambang kepada standard perbankan yang langsung tidak mencermin tahap kematangan yang tinggi. Saya nak tanya pandangan Johor Bahru. Johor Bahru, boleh saya mencelah? Enggak. Ya. Terima kasih Johor Bahru. Saya nak tanya Johor Bahru. Kalau kita tengok sifat boikot yang dibuat oleh yang sebelah kanan tu, sepatutnya bila dia menghadiri parlimen, dia mewakili rakyat yang mengundi dia. Tapi kalau macam ni sifat dia suka tak suka datang, tak bertanggungjawab parlimen, tak patut ke kita minta kita yang ada di sini majoriti buat undang-undang ke ataupun tindakan disiplinkan mereka, kerana ini sifat yang memalukan kita sebagai wakil rakyat. Takkanlah wakil rakyat marah nyamuk belakang kelambu pasal seorang tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Rakyat menjadi mangsa kepada sifat peribadi mereka yang macam betul-betul, saya minta maaf Johor Bahru, ini bukan wakil rakyat misali. Ni kita ni wakil rakyat misali. Jadi saya minta Johor Bahru, kita buat tindakan ke ataupun kita biar mereka biadab dan tidak menghormati rakyat. Terima kasih. Johor Bahru minta laluan sikit. Johor Bahru satu lagi minta laluan sikit. Terima kasih Johor Bahru. Terima kasih Tuan Speaker. Setujukah Johor Bahru kalau kita katakan pihak pembangkang ni adalah merupakan orang yang paling tidak amanah kepada rakyat kerana mereka tidak menunaikan tanggungjawab yang telah pun dispesifikasikan. Saya ingin merujuk, kalau kita melihat dulu ahli parlimen Bagan telah dikatakan sebagai seperti Khalifah Umar Abdul Aziz dan diwar-warkan sampai seluruh dunia. Inilah pemimpin contoh Khalifah Umar Abdul Aziz, amanah dan sebagainya. Tapi hari ini nampaknya gelaran itu telah makan tuan, di mana mereka tak dapat menunaikan amanah tersebut. Walaupun gelaran itu dibagi pada ahli parlimen Bagan, tapi yang menyokong dia keseluruhan ahli parlimen, keseluruhan wakil-wakil daripada parti-parti yang menyokong dia, termasuk PAS, kata inilah contoh pemimpin yang terbaik. Sampaikan kalau Khalifah Umar Abdul Aziz nak pakai pelita yang guna minyak negara, minyak duit rakyat pun tak boleh, kerana amanah. Sekarang ini kalau kita tengok, sebahagian daripada apa yang berlaku pada mereka ini bukan setakat nak guna minyak saja, amanah yang diberikan secara terus pun langsung diabaikan dan pergi membuat perkara lain yang tidak sewajarnya. Setujukah ahli parlimen daripada Johor Bahru? Terima kasih. Betul, yang betul. Kalau saya dalam mukadimah saya sebenarnya saya pun dah menyatakan bahawa selaku seorang yang telah melalui atau bernasib baik mendapat pengalaman dalam politik negara ini dan juga bertutur dengan pemimpin-pemimpin besar negara, bahawa sepatutnya lah amanah, konsep amanah itu antaranya ialah untuk mendahulukan kepentingan anak buah dan rakyat dan mereka yang bergantung kepada kita lebih awal daripada kepentingan diri kita sendiri, sama ada sebab kepentingan politik atau kepentingan diri kita sebagai seorang pemimpin. Haruslah kita serahkan dulu tanggungjawab kita, menentukan tanggungjawab kita terhadap rakyat dan pengundi-pengundi kita dan negara.
yang telah diberikan kepada kita sebagai amanah itu harus kita pertahankan. Jadi sebab itu apa yang telah disebutkan oleh rakan-rakan saya yang lain sememangnya tepat, dan sebab itu saya telah menyatakan bahawa saya agak rasa begitu pelik bagaimana dalam satu sudut, daripada satu sudut mereka sentiasa menyatakan soal bagaimana pentingnya diadakan pemisahan kuasa di antara perundangan, iaitu di Parlimen, dengan yang mentafsirkan undang-undang, iaitu kehakiman, dengan kerajaan yang melaksanakan dasar dan sebagainya, yang mempunyai segala kuasa. Pemisahan kuasa merupakan satu konsep yang harus kita pertahankan. Tetapi sambil dikatakan, diucapkan sedemikian, mengapa kita harus tak terus terang? Kalau hari ini dikatakan sebagai ahli-ahli parti pembangkang, kita nak ramai-ramai menyokong hadir di penamaan calon Presiden PKR, satu komponen dalam Pakatan Rakyat, kita boleh terima. Tetapi apabila dikatakan bahawa kita akan boikot hari Selasa, persidangan hari Selasa, mesyuarat hari Selasa, kerana keputusan mahkamah, bukankah itu juga menimbulkan satu keadaan yang boleh dipertanyakan kepada pihak pembangkang, mengapa bawakan soal dan libatkan Parlimen kepada keputusan mahkamah? Kalaulah kita bercakap bahawa kita menghormati prinsip pemisahan kuasa, iaitu Parlimen dengan hal Parlimennya, kehakiman dengan hal kehakimannya, eksekutif tak boleh campur dalam dengan mahkamah dan juga dengan dewan rakyat. Bukankah itu memerlukan kita memisahkan soal keputusan mahkamah dan tidak meletakkannya sebagai sebab mengapa kita pulau atau boikotkan persidangan Parlimen? Jalun bangunnya kan. Laluan Johor Bahru. Terima kasih. Saya sebenarnya Tan Sri Johor Bahru sebut dia dah 6 penggal di Parlimen. Saya baru sekali pertama. Cuma saya pun tak ada tengok gelagat seperti hari ini. Dan saya nak tanya Yang Berhormat Johor Bahru. Semalam apabila sidang Dewan dibuka dengan rasminya oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Brunei Bintang Agong, kita diminta untuk memakai pakaian nombor 1, dress code nombor 1, dengan segala jenis bintang dan juga penghormatan yang telah diberikan oleh setiap negeri dan juga persekutuan kepada ahli-ahli yang berhormat. Namun saya melihat semalam di sebelah kanan pihak pembangkang tak ada seorang pun yang memakai pakaian tersebut, malahan semua telah memakai pakaian hitam. Jadi adakah ini juga tanda protes yang ataupun boikot yang juga sedikit sebanyak pada saya telah merendahkan mereka di kacamata rakyat kerana tidak menghormati keluhuran negara, iaitu kita berpayung dengan Sultan dan juga Yang Di-Pertuan Agong. Jadi mohon Johor Bahru buat komen. Dato' Yang Pertua, saya rasa mungkin mereka lebih selesa dengan pakaian barat dalam majlis-majlis yang besar seperti ini. Saya tak mengambil satu pandangan yang terlalu berat kepada perkara itu, kerana mereka pun juga berhak memilih untuk memakai memilih pakaian yang diperlukan. Tetapi harus saya mengambil peluang pada hari ini untuk menyatakan bahawa kalau dilihat kepada negara-negara yang telah merdeka selepas Perang Dunia Kedua, yang kebanyakannya telah menggulingkan sistem atau menjatuhkan sistem beraja dan akhirnya menubuhkan sistem presiden atau sistem yang sekular, kerana ketika itu aliran pemikiran ialah kepada sistem yang sekular berasaskan kepada sosialisme dan sebagainya.
Dan kalau kita lihat kepada negara kita yang agak telah tidaklah begitu revolusioner, ya, hanya boleh dipanggil dalam bahasa yang begitu popular ketika itu, bagaimana kita dikatakan sebagai sebuah negara yang reactionary, yang terlalu lambat, yang terlalu tak mengikut zaman. Tetapi hari ini kalau kita lihat kepada sejarah dunia, di mana negara-negara yang telah menggantikan sistem pemerintahan beraja dengan sistem presiden dan republik, dengan sistem yang kononnya ketika itu revolusioner, berbanding dengan negara kita, saya rasa alhamdulillah hari ini bahawa apa yang ada kita pada negara kita boleh kita sanjungi kerana ia telah membawa kestabilan dan pembangunan kepada negara kita yang tercintai. Ianya bukan soal sistem atau menunjukkan kita ni terlalu barat, kita ni tak menghormati tradisi yang ada di negara kita. Mana lagi lah, di mana lagi lah nak kita letakkan tak setia kita kalau tidak kepada negara kita? Dan bagaimana kita nak mendefinisikan negara kita kalau kita tidak mempunyai tradisi kita dan budaya kita, di mana ia menjadi satu watak, identiti, pengenalan kepada negara kita, dan barulah kita boleh dengan bangganya memanggil diri kita sebagai rakyat Malaysia dan berada di dalam dewan ini dengan penuh bangga dan penuh perasaan insaf bahawa kita memikul amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita sebagai wakil-wakil rakyat. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya rasa banyak pengajaran. Ya, ada yang bangun ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Johor Bahru. Saya adalah penggal pertama di parlimen ini, dan sudah tentunya sebagai orang yang baru terkeliru melihat semua di sebelah sana tidak ada pada hari ini. Pada sesi yang lepas, saya ada menghadiri dua program semasa persidangan parlimen, dan saya telah menghantar surat kepada SUDR kerana menghadiri majlis kehadiran pemangku Raja Negeri Perak, dan juga menghadiri seminar antarabangsa di luar negara. Jadi saya kira ini adalah apakah contoh yang diberikan untuk saya pada masa yang akan datang. Melihatkan semua yang tidak hadir di sebelah sana, saya percaya tentulah banyak surat yang dihantar kepada Datuk Yang Dipertua. Jadi apa komen Johor Bahru? Adakah ini contoh yang baik untuk saya? Ya, Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya rasa kalau nak ikut contoh, kita ikutlah contoh-contoh yang ada hari ini. Ramai yang boleh memberi contoh yang tauladan yang baik, dan saya sendiri rasakan bahawa ianya bukanlah satu keadaan yang tak boleh kita atasi. Maknanya akhirnya kelihatan jugalah bagaimana, dan terbukti jugalah bagaimana mereka yang sudah dipilih sebagai wakil rakyat sepatutnya meletakkan kedudukan dewan ini benar-benar sebagai dewan yang mulia. Soalnya bukan semuanya kita boleh menang dalam perbahasan ataupun dalam pengundian ataupun dalam usaha kita untuk membentangkan usul, tetapi tidak bermakna pula kalau kita kalah di dalam dewan rakyat bahawa kita tak boleh menang di luar. Tetapi bila kita lakukan perbuatan seperti ini dengan hanya mementingkan kedudukan kita kerana rasanya kita tergugat ataupun terasa marah kerana keputusan mahkamah, ianya telah menyentuh satu prinsip yang penting. Boleh Johor Bahru? Ya, minta maaf Johor Bahru, mencela sedikit. Saya sebetulnya apabila melihat keadaan hari ini, kebelakangan ini pembangkang berkata bahawa rakyat yang memilih mereka harus diutamakan, tetapi rakyat yang telah memilih mereka, tetapi mereka tak ada ini hari. Jadi saya hairan kenapa rakyat
di bawah ini boleh dipermainkan oleh mereka dan masih taksub memilih mereka sebagai wakil mereka, sedangkan mereka telah mengabaikan kuasa rakyat. Jadi apakah Johor Bahru berpesan kepada rakyat yang di luar sana supaya membuka mata minda mereka, pemikiran mereka seluas-luasnya, bahwa mereka memilih wakil-wakil rakyat yang salah, seperti apa pada hari ini menggunakan demokrasi, konon keputusan kehakiman dicampur aduk dengan Dewan Rakyat, seharusnya diasingkan. Ini yang penting, tetapi mereka memilih jalan buntu, jalan yang tidak direstui oleh demokrasi itu sendiri. Kota Johor mana? Johor Kota Tinggi. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Johor Bahru. Saya tertarik dan ingin menyarankan kepada Johor Bahru, apa pandangan Johor Bahru. Tadi bercakap tentang integriti. Kita tahu demokrasi yang kita pegang, kita junjung selama 60 tahun ini sebenarnya telah dinodai ini begitu teruk sekali. Saya panggil pemerkosaan demokrasi, kerana bila mereka bertanding, mereka minta rakyat bagi kepercayaan untuk memilih parti mereka. Kalau menang, tubuh kerajaan. Hari ini bila senang-senang diletak jawatan, dikata baik untuk parti mereka. Maknanya mereka minta rakyat bagi mandat kepada mereka untuk parti mereka, bukan untuk rakyat. Parti politik yang ditubuhkan adalah melalui proses pemilihan pilihan raya untuk memilih kerajaan. Tapi hari ini dengan sewenang-wenang mereka telah memerkosa demokrasi ini. Dan saya nak tanya pandangan Johor Bahru. Mereka cakap pasal integriti, tapi kalau tak ada amanah, sudah tentu tak ada integriti. Dan saya minta kalau bersebagai mereka memboikot pada hari ini, sidang hari ini, kita minta rakyat Kajang boikot mereka, supaya kita ajar mereka bahawa jangan mereka sewenang-wenangnya memperkosa demokrasi yang kita junjung selama ini. Apa pandangan Johor Bahru? Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua, itu pandangan yang agak tepat, kerana antara sebab yang mereka berikan ialah mereka tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Itu dah salah, kerana bila mahkamah memberi keputusan yang memihak kepada mereka, mereka boleh pula mengatakan bahawa mahkamah itu betul. Jadi kalaulah kita mesti sentiasa betul sahaja, baru kita nak mengatakan demokrasi itu sihat dan ada dan wujud, saya rasa itu memanglah tidak satu sikap yang kurang sihat. Dan seperti mana dikatakan oleh rakan-rakan saya, ada ianya seolah seperti kebudakan. Kalau tak kena, tak dapat, kita melolong, kita marah. Bila dapat, kita suka. Ini bukan kematangan yang kita hendak lihat di dalam sistem demokrasi negara. Dan Datuk Yang Di-Pertua, saya nak rujuk juga kepada sebentar. Saya nak rujuk juga kepada sebab mereka tak ada di sini. Ahli Parlimen Pembangkang tak ada di sini kerana nak hadir dalam pilihan raya penamaan calon pilihan raya kecil Kajang. Itu pun bukan sesiapa yang menyebabkannya. Seperti mana Kota Tinggi cakap, yang menyebabkan adanya pilihan raya kecil Kajang bukan UMNO ke, BN ke, MCA ke, tetapi seorang wakil rakyat yang sudah dipilih, sudah menang, tetapi entah bagaimana dipujuk ke, telah meletakkan jawatan. Kita pun tahu ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, allowance mereka sudah dinaikkan kepada RM11,500 sebulan. Saya kira-kira wakil rakyat yang dulu di Kajang itu kehilangan pendapatan yang tak bercukai, hampir RM500,000. Tak ada imbauan ke? Tak ada ganjaran yang lain ke? Ada cara lain ke? Jadi sebab ini semuanya lakonan pementasan yang menunjukkan sebenarnya tak ada siapa pun yang menyebabkan perkara ini berlaku. Yang menyebabkan perkara ini berlaku bukan kerana Barisan Nasional, bukan kerana kerajaan, bukan kerana mahkamah, bukan kerana Dewan Undangan Negeri itu sendiri, tetapi disebabkan oleh perasaan rakus di peringkat Pakatan Rakyat
di peringkat terutamanya parti PKR, di mana ketua umumnya berhasrat untuk menjadi menteri besar, tetapi alhamdulillah lah menteri besar Selangor hari ini tetap kekal dalam jawatannya. Tahniah kerana sudah bila ketua menteri besar Tan Sri Khalid, ahli parlimen bagi Bandar Tun Razak, kekal sebagai jawatan sebagai jawatan menteri besar. Dia akan juga dapat, insya-Allah lah, dia bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Kita pun akan ucapkan selamat maju jaya. Kita pun ada kawan-kawan, kita pun ada harapan yang baik bagi mereka. Semoga pemilihan di parti PKR itu akan dijalankan dengan cara yang terbaik lah, bukan ikut cara dalam parti DAP, ya, di mana mengira setakat bilangan kertas undi banyak ni pun boleh tersalah kira. Jadi sebab itu dalam pertandingan yang sihat, ia menjadikan kebaikan kepada kita melihat bagaimana parti-parti politik dalam negara ini berjalan dengan baik, betul-betul memperjuangkan prinsip mereka ditubuhkan, bagaimana ianya memainkan peranan yang diamanahkan. Itu harapan kita semua, itu harapan rakyat masjid semua. tanah dalam gong bangun. Tetapi apabila diletakkan jawatan, ia menimbulkan soal adakah terlibatnya politik wang sehingga melibatkan peletakan jawatan. Adakah ia kerana sesiapa, kalau tidak kerana mereka, kerana nafsu yang nak menjadi menteri besar, atau kononnya kajang move. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya rasa kalau hari ini mereka tak hadir bukan kerana sistem negara, bukan kerana kita ini tak baik, tetapi kerana mereka mempunyai nafsu yang agak berlainan. Mungkin mereka boleh berkata mereka menang, mereka tak menjadi kerajaan kerana dulu ada 40,000 Bangladesh yang mengundi, tetapi itu pun sudah terbukti tak betul dan mereka menarik balik. Sekarang mereka menyatakan, oh ini gerrymandering. Datuk Yang Dipertua, pahaman saya ialah di mana kawasan itu diubah suai, tetapi kali ini gerrymandering yang dimaksudkan mereka ialah di mana satu-satu kawasan itu boleh bertambah pengundi-pengundi mereka, kerana kita tahu bahawa belum lagi berlaku perubahan sempadan setiap kawasan. Saya melihat di Gelang Patah umpamanya, macam mana boleh kalah Barisan Nasional atau menang calon DAP kalau tidak bertambah pengundi sampai 23,000. Yang itu ialah gerrymandering yang dilakukan oleh parti-parti seperti DAP dalam nak menang kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi ini banyak ceritanya, Datuk Yang Dipertua. Itu sebabnya kadang-kadang saya malas nak bercakap. Banyak cerita yang lain. Sila Masjid Tanah. Terima kasih Johor Bahru. Saya cuma nak bagi nak minta Johor Bahru bagi gambaran yang jelas, sebab kita melihat hari ini memanglah saya ahli parlimen orang baru je, jadi kita melihat contoh daripada kalangan-kalangan pemimpin wakil rakyat yang berada di hadapan kita, yang berada di belakang, tepi kiri dan kanan. Kalau saya sendiri pun pagi tadi pun mengulau juga pergi ke PRK Kajang, dan saya nampak Lenggong pun ada di sana. Saya nampak Timbalan Menteri Kementerian Wanita pun ada juga di sana, tapi mereka boleh hadir di sini. Jadi apabila saya masuk, saya punya terperanjat tengok kosong, satu gambaran yang tidak sihat. Yang ini ke yang nak ditunjukkan pada golongan orang muda di luar sana, tidak menghormati perlembagaan, tidak menghormati raja dan negara, tidak menghormati parlimen khususnya. Yang ini yang kita nak tunjukkan pada generasi orang muda di sana, bahawa kalau perkara ini pun tidak boleh dilakukan, kalau perkara ini pun tidak menjadi kepentingan kepada mereka, bagaimana mereka nak mentadbir negara? Yang ini yang kita memperlihatkan bahawa cakap dia lebih, yang mereka ni kalau gedegang-gedung, itu mereka lah juaranya, yang nak memfitnah mereka lah juaranya. Tetapi tidak
memberi contoh yang baik kepada golongan muda seperti saya masih muda, makan pun tak sempat lagi, sebab tu saya dah kurus ni. Untuk makluman ni, jadi saya mohon Johor Bahru tolonglah penjelaskan apakah semangat ataupun contoh sebegini yang perlu ada, ataupun kita ni lah, sebab saya melihat di Kajang tadi, saya tengok juga tak ada pun, tak ramai pun yang mereka yang nak pergi sana, tak ada pun. Jadi mungkin mereka masih lagi berada di atas katil berselimutkan ni, saya tak tahulah, wallahualam. Terima kasih. Johor Bahru. Saya terima kasih Datuk Doktor. Terima kasih Johor Bahru kerana beri ruang. Saya dengar tadi Johor Bahru sebut tentang PRK Kajang. Saya lihat ini bukan kali pertama Pembangkang Pauh menyusun strategi meminta wakil rakyat, Pakatan Rakyat meletak jawatan untuk membolehkan pilihan raya lain diadakan. Dan beliau sendiri sewaktu menjadi ahli Parlimen di Pembangkang Pauh Pengal lalu juga membuat tindakan yang sama, maknanya meletak jawatan atas kepentingan peribadi, atas kepentingan sendiri, dan menyusahkan rakyat. Bukan free pilihan raya di Kajang, bukan free pilihan raya di Pembangkang Pauh, wang rakyat dibelanjakan. Dan di Penanti pun sama juga. Dan kalau kita dengar bukan Mahyuga lagi bercakap kena jaga wang rakyat dan sebagainya, itu kalau lihat dari segi pembaziran wang rakyat, pembaziran masa kerajaan dan seluruh jentera nak ditumpukan bagi menjayakan pilihan raya berkenaan. Saya nak tanya pandangan Johor Bahru, apakah sudah tiba masanya di Dewan Yang Mulia ini kerajaan atau Suruhanjaya pilihan raya membawa undang-undang dalam Dewan ini untuk kita kaji supaya memberi hukuman berat atau tidak membenarkan mana-mana pihak secara sewenang-wenangnya meletak jawatan atas tujuan-tujuan yang tidak munasabah, kerana ia menyusahkan rakyat. Sebab itu saya fikir sudah sampai waktunya kalau Johor Bahru cadangkan dalam Dewan Mulia ini supaya kita rangka undang-undang, kerana memang bukan kuasa SPR tapi Dewan ini untuk membuat undang-undang supaya jangan kita benarkan mana-mana pihak, mana-mana parti untuk melakukan sebagaimana yang telah berlaku di Penanti di Pembangkang Pauh dan juga baru ini sedang berlaku di Kajang. Saya tanya pandangan Johor Bahru, minta laluan Jalan Tut. Terima kasih Johor Bahru, terima kasih Yang Betul. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Johor Bahru tentang dua perkara yang saya sebagai orang baru dalam Dewan ini memerhatikan gelagat pihak sebelah sana. Pada hari pertama, hari semalam, seperti mana ada rakan saya memberitahu tadi, semuanya tak pakai pakaian nombor 1. Saya bimbang gelagat ini cuba mengajak rakyat agar sedikit sebanyak kita tidak menghormati kedudukan duli-duli raja-raja di seluruh negara kita apabila mereka tidak memakai gelaran-gelaran di majlis resmi yang utama di parlimen kita ini. Yang kedua, apabila berlaku pada hari ini, kita lihat secara serentak tidak seorang pun ahli parlimen pembangkang hadir. Sebelum ini mereka membuat kenyataan nak boikot kehadiran dalam parlimen, tapi sebenarnya mereka pergi ke tempat lain. Usaha begini, adakah mereka ini penipu, kalau boleh kita gunakan penipu paling besar dalam mengalih perhatian rakyat kepada isu-isu yang mereka sengaja ciptakan seperti di Kajang? Jadi apakah Johor Bahru bersetuju dengan saya bahawa hari ini merupakan kemuncak penipuan pembangkang kepada rakyat dan negara, cakap nak boikot tapi sebenarnya mereka ramai-ramai nak pergi ke Kajang? Terima kasih Johor Bahru. Datuk Yang Betul, kalau ramai-ramai betul-betul pergi ke Kajang, saya rasa untuk menghadiri untuk
menyokong, menunjukkan tanda sokongan kepada calon daripada PKR yang bertanding hari ini. Kalau betul-betul mereka hadir, saya rasa itu boleh kita terimalah, kan? Sebagai, yalah, mereka orang politik, mereka ahli parti, mereka pemimpin parti, mereka duduk dalam satu pakatan. Tetapi kalau kita dengar hujah daripada Masjid Tanah, ini jelas bahawa bukan semua yang hadir. Yang hadir daripada sini, yang hadir di Kajang pada penamaan calon. Maknanya mungkin dia pergi ke tempat-tempat lain, walaupun mereka kata sepatutnya mereka pergilah, nak pergi ke Kajang. Tetapi sebenarnya mereka mengambil membuat satu tindakan untuk boikotkan parlimen di atas sebab keputusan mahkamah tidak memihak kepada mereka. Kalaulah katanya takdirnya mereka menang dalam mahkamah, saya percaya perkara ini takkan berlaku, takkan disebutkan soal boikot. Tetapi kalau kita tak reda, dan kita tak nak reda dengan apapun yang telah dibawa kepada kita, inilah akan timbulkan, ini yang menyebabkan keadaan ini. Bahawa sebenarnya ia menunjukkan bahawa bukan saja kita tak menghormati konsep yang kita perjuangkan, iaitu pemisahan kuasa, demokrasi yang berasaskan kepada pemisahan kuasa, separation of powers. Sambil itu tidak juga reda dengan apa yang telah berlaku terhadap kita. Bukan semuanya boleh kita atasi dengan pemikiran, dengan intelektual kita, dengan kebolehan kita memikir dan berhujah. Tak semua, kerana ada juga ketikanya yang kita kena terima hakikat, ianya kita harus reda. Dan saya nak menjawab sedikit kepada pandangan daripada Lenggong. Kata Yang Berhormat Lenggong mencadangkan supaya tak dibenarkan semana-mana ahli parlimen meletakkan jawatan. Saya pun serba salah nak jawab, kerana pernah saya meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen. Tetapi saya tak meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen untuk memberi ruang bagi presiden parti saya bertanding. Tetapi saya meletakkan jawatan ketika itu kerana rakyat memilih saya sebagai calon UMNO Barisan Nasional. Dan bila saya terkeluar daripada UMNO baru, saya pun tidak ada parti, saya tak diterima oleh UMNO baru, jadi saya pun tidak ada parti. Takkanlah saya nak menjadi calon bebas. Romping bangun ya, Pak. Tak penjelasan saya minta penjelasan agak terkeliru sikit. Dia kata saya tak jawatan bukan saya nak bagi ketua parti saya tak faham dia parti apa tu. Saya sejarah ni kurang sikit, mungkin boleh untuk renungan kita kembali kan, melihat dahulu sejarah-sejarah. Soalan lagi menggiurkan. Datuk Yang Pertua, saya bukan macam ahli macam Presiden PKR umpamanya, meletakkan jawatan bagi memberi laluan kepada orang lain, iaitu suaminya untuk bertanding. Maksudnya, ya, saya tak meletakkan jawatan sebagai adon Kajang. Tak sampai setahun letak jawatan, dan tak akan beritahu kepada rakyat Kajang mengapa ia letak jawatan. Ada tak imbuhan? Apa sebabnya? Ini saya ingat satu-satu perkara yang harus dipikirkan oleh pengundi Kajang, bahawa besok nanti yang duduk sebagai adun Kajang yang sudah biasa meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen akan juga meletakkan jawatan. Siapa nak sangka? Datuk Yang Pertua pasal rekodnya dah ada. Dan saya meletakkan jawatan ketika itu bukan atas sebab itu, tetapi saya meletakkan jawatan untuk memboleh saya bertanding sekali lagi, bukan untuk parti saya, presiden parti saya, pasal saya tak ada parti ketika itu.
Tak ada presiden lah. Saya tak ada presiden, saya lah presidennya agaknya. Ya. Saya nak komen kepada, memberi jawapan kepada Lenggong bahawa kalaulah ada undang-undang seperti ini tak membenarkan seseorang itu meletakkan jawatan, saya pun rasakan tentunya tak adil, ya, kerana ada sebab-sebab untuk kita meletakkan jawatan, tetapi kita meletakkan jawatan itu atas sebab-sebab yang rasional, yang menesabah, dan di mana kali pada tahun 88 bila saya letakkan jawatan, saya meletakkan jawatan kerana ketika itu saya tidak ada parti, saya menjadi bebas. Saya tak suka jadi bebas, saya suka berada dalam parti, dan sebab itu saya meletakkan jawatan dan bertanding semula sebagai calon bebas, melambangkan kunci, juga dengan tujuan untuk membawa keadaan yang lebih tersusun, lebih teratur kepada parti yang menjadi kesayangan saya, di mana tetapi saya juga mengambil keputusan untuk berehat dalam politik selama 3 penggal, Datuk Yang di-Pertua, kerana saya sedar bahawa saya tak boleh menggalakkan rakyat terus terkeliru, dan bukan soal saya peribadi untuk menduduki jawatan itu, tetapi ianya harus diselesaikan dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah saya balik semula sebagai calon UMNO dan calon Barisan Nasional, duduk dalam Dewan Rakyat ini untuk 3 penggal semenjak 2004. Jadi alhamdulillah, saya rasa contoh yang saya bawa bukan mengajak kepada satu keadaan yang mana kita mesti letak jawatan, kena tak. Saya pun tak mengangkat sumpah. Buat seketika saya tak angkat sumpah sebagai Dewan Rakyat selepas menang pilihan raya kecil itu. Dan sebenarnya bila saya lihat ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat pun kata tak nak angkat sumpah, saya kata saya nak tengok berapa macam mana lama berani mereka itu. Kalau saya menjadi mereka, saya takkan takut kalau yang di-Pertua kata kalau tak angkat sumpah nanti tak boleh jadi, selama-lama tak boleh angkat sumpah. Saya akan challenge yang di-Pertua dalam mahkamah. Pasal itu sebenarnya hak rakyat setelah memilih saya. Tetapi 2 hari mereka balik semula untuk angkat sumpah. Ya, jadi Datuk Yang di-Pertua kadang-kadang cakap ni action lebih ni, jadi itu yang susahnya kita nak ikut. Tetapi kalau kita perhatikan sejarah, balik kepada prinsip yang asas, insya-Allah kita boleh mainkan peranan kita, laksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Jadi bagi ahli-ahli parlimen yang baru, saya rasa inilah yang harus kita memahami, bahawa kita balik semula, pegang semula kepada asas-asas, prinsip asas-asas yang memang kita semua faham. Setelah kita dipilih, setelah kita mendapat mandat, kita laksanakan mandat kita mengikut sumpah kita yang kita lakukan apabila kita mengambil tempat kita sebagai ahli parlimen. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Yang berhormat Johor, dengan Johor Bahru, dengan adanya pilihan raya yang akan datang di Kajang, dan kita dapat melihat daripada suami balik ke isteri, dan dulu pun sama juga dia buat gitu untuk memainkan atau meraihkan perasaan rakyat, kerana dia sangka mungkin rakyat senang atau sedih melihat tangisan seorang isteri apabila suaminya telah digoyang ataupun telah didapati bersalah. Maka adakah Johor Bahru merasa Pakatan ataupun pembangkang merasa tiada lagi yang lebih kuat daripada tangisan Wan Azizah, supaya rakyat-rakyat di seluruh kawasan Kajang
akan terhibur dengan belas kasihan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dengannya ada belas kasihan ini dapatlah mereka menang. Adakah rakyat kita terlampau buta hati dan tertipu dengan sendawara belas kasihan ini? Terima kasih. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya rasa sebagai wanita Tanjung Manis pun fahamlah kesan dan impaknya daripada keadaan itu. Kita tak boleh lari daripada soal manusia, ya. Emosi manusia, dan sudah tentunya kalaupun kita katakan bahawa mereka kebudakan dengan memboikot sidang kita, ada yang akan tolak dakwaan itu kerana kepada mereka mungkin ianya satu yang harus dibuat, kerana tak ada jalan lain untuk menyatakan bantahan mereka. Sedangkan saya rasa Dewan Rakyat tak pernah menolak satu-satu ucapan kecuali ia menyalahi kepada peraturan mesyuarat. Kita ada peraturan kita, kita ada tradisi kita, kita ada amalan kita. Tambah lagi hari ini kita berdepan dalam satu keadaan bila kita bersidang, baru 3 hari kita mendengar, membaca, mengikuti tragedi yang telah menimpa penerbangan MAS MH370. Kita sebentar tadi pun, rakan saya daripada Kinabatangan dengan spontan meminta kita untuk bertafakur, memikirkan tentang bukan sahaja kepada penumpang-penumpang dan anak kapal MH370 itu, tetapi juga agar dapat dipermudahkan usaha dan gerak kerja untuk menyelesaikan masalah ini ataupun peristiwa ini. Ianya satu misteri seperti mana rakan saya daripada Kinabatangan menyatakan, dan tentunya ia menimbulkan berbagai-bagai soal. Dan tetapi kalau kita lihat kepada diri kita lah, ya, sebagai individu, sebagai yang berkeluarga, bagaimana kita masih mengamalkan semangat kekeluargaan itu, bahawa kita berkumpul, kita bertaut kembali pada masa yang gembira dan pada hari-hari yang mustahak, dan turut juga kita berkumpul, berhimpun, bertaut kembali sebagai keluarga, saudara mara pada waktu-waktu kesedihan. Ini prinsip dan amalan budaya kita sebagai orang Melayu, orang Tionghoa, orang yang keturunan India, dan juga daripada golongan-golongan etnik yang lain. Ianya menjadi amalan budaya rakyat Malaysia, bahawa dalam masa gembira, dalam masa sedih, kita sebagai keluarga akan kembali bersatu dan berpadu. Lenggong bangun yang boleh je baru. Terima kasih Datuk Ketua. Saya bersetuju sangat apa disebut oleh Jebaru. Inilah waktu dan ketikanya seluruh rakyat dalam negara ini, tanpa kita kira latar belakang, agama, budaya, mesti mempunyai sikap untuk rasa simpati, rasa bertanggungjawab untuk melihat bahawa peristiwa kehilangan MH370 ini sesuatu yang boleh menyatukan kita. Apa salahnya kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun kita berbeza, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada rakan-rakan yang beragama lain mengambil tindakan sama untuk kita pasti dan harapkan supaya keajaiban berlaku kepada kita. Cuma baru sebagai rakyat juga saya juga bimbang apabila sebahagian daripada rakan-rakan kita ini yang pada ketika sebahagian daripada mangsa keluarganya rasa hibah dengan peristiwa ini telah mengambil tindakan yang
saya lihat sebenarnya boleh mengguris perasaan, boleh menyusahkan pelbagai pihak. Hari ini kita lihat juga ada sebahagian daripada rakyat negara ini menyalahgunakan media sosial dalam Facebook, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya, menyalahkan kerajaan, mengata kerajaan lembat mengambil tindakan, kerajaan lembat mengeluarkan kenyataan dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak benar. Marilah kita rakyat dalam negara ini untuk punya rasa tanggungjawab. Kalaupun kita tidak boleh melakukan usaha sebagaimana yang sedang dilakukan oleh sebahagian daripada anggota keselamatan kita, kita kena mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tidak tidur malam, hari ini berjuang di laut dan dalam. Nelayan kita bertanggungjawab, angkatan tentera kita, semua jentera kerajaan hari ini ditumpukan kepada usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Perdana Menteri kita yang sepatutnya hari ini ke luar negara untuk melakukan lawatan juga membatalkan lawatan tersebut sebagai tanda tanggungjawab. Yang berbahagia isteri Perdana Menteri kita melawat mangsa di hotel pun hari ini dihina, dituduh bermacam-macam, sedangkan itu adalah sebagai satu usaha untuk menunjukkan bahawa lawatan itu sebagai satu usaha untuk menunjukkan rasa simpati pada kita. Sebab itu Johor Bahru, saya rasa rakyat negara ini mesti bertanggungjawab. Bagaimana sebahagian daripada rakan-rakan kita, rakyat negara ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, menimbulkan suasana yang tidak baik dan terpaksa pula dinafikan oleh pihak berkuasa. Saya harap, saya tak tanya pandangan Johor Bahru, bagaimana usaha yang patut kita lakukan. Ayo rakyat dalam negara kita, jangan kita keluarkan kenyataan yang menyebabkan pihak berkuasa terpaksa membuat penafian kerana banyak lagi perkara penting yang nak dilakukan saat yang begitu getir ini. Saya nak tanya pandangan Johor Bahru. Perabatas dan si ramai. Ya, perabatas. Terima kasih Tuan Yang Betul dan terima kasih kepada Johor Bahru. Saya amat setuju apa yang dibangkitkan oleh Lenggong. Dan saya begitu terkesan bila mana Johor Bahru menyentuh soal kejadian kehilangan pesawat MH370 ni. The nation are saddened with the disappearance of MH370. Tapi malangnya ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan ia modal politik. Saya paling amat terkesan dengan kenyataan bermula daripada mantan Menteri Besar Perak. Hanya tak sampai 24 jam keluar dalam tweet kata kejadian itu seakan-akan Bermuda Triangle detected in Vietnam waters, well-equipped and high sophisticated devices are of no use. Kenyataan yang dikeluar tanpa mengambil kira soal sensitiviti. Semalam ceramah di Kajang, wakil rakyat daripada Shah Alam yang juga merupakan adik Johor Bahru, keluar pula kenyataan jadikan itu komoditi politik. Macam mana kehilangan tak boleh dikesan, bagaimana segala peralatan yang ada. Takkanlah dalam soal politik kita nak gunakan, dalam soal kesedihan nation ini kita nak gunakan jadikan sebagai bahan komoditi politik. Apa yang berlaku yang menyebabkan kehilangan pesawat adalah suatu tragedi. Ada kalanya tragedi ini merupakan satu ujian, ibtila, bukan kepada seorang dua, bukan kepada keluarga, tapi kepada semua. Dan kalau dalam soal orang Islam, kita percaya ini adalah takdir yang berlaku. Sebab tu Datuk Yang Di-Pertua dan juga Johor Bahru dan rakan-rakan, saya nak singkat nak nyatakan bahawa dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi dan Nabi cerita dalam hadis tu. Nabi katakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang Allah Ta'ala cipta pertama yang Nabi sebut bukan manusia, bukan malaikat, bukan kawakib, bukan cakrawala, tetapi al-qalam, pena. Faqala uktub, Allah kata tulislah. Maka pen bertanya, faqala ma aktub, apa yang aku nak tulis? Faqala uktub al-qadara ma kana fihi wa ma huwa kain ila al-abad. Tulislah takdir perjalanan semua makhluk daripada yang telah lepas sehinggalah yang sedang berlaku dan yang akan berlaku ilal abad. Maknanya kejadian tragedi juga merupakan dalam ruang lingkup penulisan takdir Allah Ta'ala. Tak bolehkah kita bersatu
untuk memohon sekurangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya nak tanya ya Johor Bahru, apakah Johor Bahru tidak menganggap perbuatan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang menggunakan tragedi ini sebagai modal komoditi politik sebagai satu amalan yang amat tak bermaruah dan tak bermoral? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Johor Bahru. Dengan memboikot sesi parlimen kali ini, pagi ini, hari ini oleh pembangkang, maka kita lihat pembangkang secara jelas hanya mementingkan kepentingan individu tertentu, iaitu Wan Azizah ataupun Anwar Ibrahim, isteri kepada Anwar Ibrahim, tanpa mengira kepentingan rakyat. Tetapi kalau kita lihat usaha berterusan untuk mencari pesawat MH370 oleh kerajaan menunjukkan bahawa kerajaan, keprihatinan dan kesungguhan kerajaan dalam usaha memastikan bahawa kebajikan rakyat diutamakan. Selain daripada itu, kita juga melihat tidak ada satu usaha dalam keadaan negara kita, seluruh rakyat kita menghadapi kegetiran dan ujian berkenaan dengan MH370 ini, tidak ada satu usaha oleh pihak untuk bersama-sama berusaha memberi sokongan yang kuat kepada kerajaan untuk menyelesaikan atau mencari punca tragedi ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Johor Bahru. Terima kasih Tuan Johor Bahru. Saya ingin seiring dengan kehilangan misteri MH370 dan sampai kini tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku, bermacam-macam teori dan sebagainya. Kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya ahli parlimen semua, saya rasa tentu seiring dengan semua orang merasa kesedihan dan merasa tertanya-tanya dan kerusingan. Tetapi berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Inilah masanya yang saya rasa semua sepatutnya muhasabah diri dan berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari dengan penuh kesabaran, dengan teknologi yang canggih, dan saya rasa kata-kata kita untuk berdoa dengan sesungguhnya, sehingga ada yang berdoa dengan menitiskan air mata, ini jarang sekali dapat dilakukan. Wasta'inu bis-sabri was-salah, meminta pertolongan daripada Allah SWT melalui sabar dan salat. Jadi saya Johor Bahru, YB Johor Bahru, saya cadangkan, apa kata kalau kita ahli wakil rakyat semua berkumpul untuk menunaikan solat hajat. Kita ada ustaz-ustaz kita, YB ustaz kita sini untuk lead dalam solatul hajat kita, dan kita bersama-sama bersungguh-sungguh menyatakan pendirian kita, menzahirkan diri kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT menyatakan ini supaya kita bersungguh-sungguh berdoa dan Allah akan makbulkan doa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi Johor Bahru, kita tengok kita kata-kata kita menyentuh tentang apa, tentang yang berlaku di MH370. Cuma saya nak sikit mungkin sikit alih sikit ya. Kita tengok pihak lawan kita ni bukan ataupun pihak satu lagi lah, sentiasa selalu mempelekehkan dan selalu dia divert dengan izin attention. Contohnya bila berlaku MH370 ya, bila berlakunya pada hari tersebut, kita tengok dalam Facebook seolah dia kata kita kerajaan ni pada peringkat awal dia kata seolah benda tu hanya sekadar nak mengalihkan pandangan rakyat ya. Ada pula cerita kata dah landing kat Naning lah sebagainya ya. Dia seolah nak cuba nak mempengaruhi rakyat supaya kerajaan kita ni kerajaan yang apa, yang sentiasa yang dianggap ya, tidak prihatin dan cuba nak menipu mengelabui rakyat ya. Kita tengok Shan Lahad Datuk, Tin Chua,
ahli Parlimen Batu, dia kata sandiwara. Begitu juga macam MH370, dia sandiwara juga pada peringkat awal. Dan yang berlaku anggota polis kita yang ditembak mati yang di Pulau Pinang, wakil rakyat dia kata pun mempelekehkan. Begitu juga YB Seputih, Teresa Kok, Malang, bila kita tahu isu yang dibangkitkan beliau. Jadi apa yang cuba saya nak katakan, kenapa pihak kerajaan kita harus lebih apabila laporan-laporan polis beratus orang buat laporan polis, tapi malahnya tidak ada tindakan. Saya mengharap YB Johor Bahru supaya kerajaan, khususnya Menteri Komunikasi, Menteri KDN, supaya ambil tindakan tegas. Sebab laporan, kalau tidak ada tindakan tegas, pihak satu lagi itu akan terus sentiasa apa-apa yang berlaku terhadap berlaku di negara kita, tidak ada tindakan, mereka akan sentiasa akan berterusan membuat tindakan-tindakan yang menyentuh hati. Macam contoh MH370 ni, peringkat awal kalau kita tengok semuanya kata ini hanya sandiwara lagi. Maka saya harap apa pendapat YB Johor Bahru. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah menimbulkan berbagai pandangan. Saya rasa memang begitu penting dalam soal kita sebagai rakyat dan negara berhadapan dengan tragedi nasional. Bukan mungkin ia tak kena kepada kita, mungkin ia tak melibatkan kita, tetapi apabila ia berlaku kepada sebuah pesawat negara kita, syarikat penerbangan nasional negara kita, dan berlaku dalam kawasan kita, anggar di semasa dalam kawalan udara di bawah kita, tentunya kita juga harus merasa sedih dan ada simpatinya, walaupun dari segi bilangan rakyat Malaysia bukan yang majoriti. Tetapi Datuk Yang Di-Pertua, bila ia dijadikan sebagai modal politik, bila ia dijadikan sebagai satu sebab untuk nak mengata kepada kerajaan, nak mengutuk kerajaan, nak mempersendakan perkara ini dan meremehkannya, tentu ianya menggambarkan perasaan hati mereka yang melakukan atau menyatakan sedemikian. Kita berdepan dengan keadaan yang kita jelas lihat hari ini. Kalau kita dah kalah, tak boleh bentuk kerajaan, tak boleh sampai ke Putrajaya lah, takkanlah tak boleh reda dengan apa yang telah berlaku. Ia termasuk juga dengan kesyukuran kita. Kalaulah kita tak syukur dengan kejayaan kita, dengan peranan dan tanggungjawab yang Tuhan berikan, rakyat amanahkan, itu pun kita tak bersyukur. Lepas itu kita tak reda. Segala-galanya seolah-olah tergantung kepada soal pemikiran manusia dan soal hati dan emosi manusia. Bencinya kepada keadaan, tak boleh pergi duduk di kursi yang empuk, tak boleh menjadi Perdana Menteri, sampai sanggup paksa orang minta adanya dikosongkan kursi DUN untuk dikatakan sebagai gerakan Kajang Move. Yang setahu saya, kalaupun berlaku Kajang Move ni, trafik di Kajang takkan move juga, kerana masalah trafik takkan dapat diselesaikan dengan keadaan di mana ianya jelas sebenarnya bukan untuk nak menjadi wakil kepada rakyat, tetapi hanya untuk mengisi nafsu, memenuhi nafsu orang politik. Nafsu itu betul lah. Kalau passion, kalau dikatakan nafsu itu sebagai passion, kita mempunyai passion dari segi seorang wakil rakyat, kita nak perjuangkan kepentingan rakyat, kita nak wujudkan negara ini sebagai negara yang terbaik, di mana ianya mempunyai institusi-institusi yang bagus dan mantap,
Itu passion. Itu bukan nafsu yang menyimpang kita untuk melakukan berbagai-bagai. Daripada kajang move, nanti jadi kajang shuffle, nah macam-macam. Jadi sebab inya semata-mata kerana nak ke Putrajaya. Sebab itu apabila kepala batas menyatakan ianya kita tak boleh lawan takdir, memang sudah tersurat pun, walaupun kita kadang-kadang depan mata kita ianya berlaku, tapi kita nak tak reda, ia akan menjadi masalah kepada kita. Tetapi masalahnya kita bawa sekali anak-anak buah kita, penyokong-penyokong kita yang telah ditaksubkan untuk menyokong kita. Apa pun menjadi keputusan, apa pun jadi kesudahan, kita tak boleh terima. Itu yang menjadi asas kepada masalah yang lebih besar, menjadi masalah bagi golongan mereka, menjadi masalah negara. Saya, Datuk Yang Dipertua, sebenarnya pun ada seorang kawan yang mana istrinya isteri tersayang dan anak-anak perempuannya 2 orang yang merupakan sebagai penumpang kepada MH370. Saya nak panggil telefon pun rasa berat, tentunya sukar untuk kita nak berkomunikasi, tetapi saya mengantarkan pesanan melalui telefon. Dan saya yang terharunya jawapan daripada kawan saya ni. Dia kata, terima kasih bro di atas pesanan saya itu. Dia kata, it's in God's hands. Ini orang biasa, ini penentuan ilahi, ini orang biasa, bukan duduk jawatan yang tinggi-tinggi yang ada dapat sokongan menjadi ketua umum, menjadi ketua pembangkang. Ini orang biasa dan orang yang kehilangan isteri dan anak-anaknya, tetapi jawapannya begitu menyesuk hati saya. Dia berkata, it's in God's hand. Dia berserah kepada penentuan ilahi. Jadi kalau pihak begini yang memang terkena betul, memang terlibat direct, secara langsung terlibat dalam tragedi MH370 ini, boleh bersikap begitu dan boleh rela menunggu penentuan ilahi. Ini yang besar-besar ni, yang jaguh-jaguh membela kepentingan rakyat, cakap berapi-api. Jadi apalah harapan kita, harapan rakyat, kalau budaya seperti ini dipanjang-panjangkan dengan sikap, oh ada yang memberi komen yang tak payah kita layanlah. Sebaliknya pula kita lihat bagaimana peminat-peminat bola Pahang, betul? Pahang, Kuantan, dengan spontan angkat plekat baru, angkat plekat pray for MH370. Ini budak bola ni. Banding dengan ni, budaya itu, pahaman itu, perasaan prihatinan itu, simpati itu, sebagai manusia yang didorongkan oleh keagamaan kita, kepercayaan kita. Dan ini yang ustaz-ustaz yang bercakap ni apa benda? Takkanlah tak boleh menyatakan sesuatu yang memang sudah menjadi asas agama kita sendiri dan asas agama-agama lain, bahawa adanya yang lebih besar daripada kita. Terima kasih Johor Bahru, terima kasih Tuan Speaker. Sedarkah yang berhormat Johor Bahru bahawa dalam pakatan mereka ada tokoh-tokoh dan ilmuwan agama yang sepatutnya
merupakan penasihat yang baik kepada tokoh-tokoh pemanggang. Apakah mereka telah menjadi elemen agama yang bisu dan tidak mampu dan berupaya untuk mensiapkan tokoh utama mereka? Sekian, terima kasih. Saya setuju. Kita pun mestilah berkawan dengan yang baik, barulah perangai kita jadi baik. Jadi kalaulah kita sudah pun naik ke mimbar, ya, mengimamkan solat, mengimamkan sembahyang Jumaat, ya, memberi khutbah, itu luaran yang dilihat. Apa dah jadi? Takkan kita tak rela, dan takkan kita tak mengajak kepada kebaikan yang memang sudah ada dalam agama kita, dalam kepercayaan dan agama-agama lain. Tetapi kalau sebaliknya, kita kata ini peluang untuk kita nak kutuk, ini peluang untuk kita nak score political points, inilah yang menjadi masalah yang akan berterusan. Dan saya yakin Datuk yang betul, kalau kita tak menerima kepastian kuasa ilahi dan kita tak reda, balasannya tetap akan berlaku. Tetapi kita bimbang hanya balasan tu mungkin terkena dan diterima oleh ramai daripada diri kita sendiri. Saya menyatakan pasal peminat bola sepak yang di Kuantan yang ngangkat plekat pray for 37MH370. Ini budak-budak bola tu. Jadi ini pun selain daripada gerakan dan usaha mengadakan semayang hajat, ya, dan juga berbagai-bagai bentuk kumpulan yang menganjurkan ke arah supaya dipermudahkanlah kepada usaha yang nak dibuat untuk mencari pesawat ini, untuk mempermudahkanlah mereka, saudara mara, keluarga, kepada sahabat handal, kepada penumpang-penumpang yang ada yang terlibat dengan pesawat ini. Dan kalaulah asyik nak kata, ada yang kata, wah, apa lambat sangat, apa kerajaan tak efisien. Ingat ni apa? Ini macam program televisyen CSI, dalam setengah jam semua boleh selesai. Ini bukan televisyen, ini bukan Hollywood, ini bukan Bollywood yang agak lama sikit, tapi ini bukan pementasan. Ini tragedi yang melibatkan nyawa manusia dan keluarga dan saudara, rakan handai, rakan karib mereka. Tetapi kalau hati kita dah beku begitu, dah kita tak merasakannya seperti mana yang ditanggung oleh mereka yang terlibat secara langsung, saya tak tahu macam mana kita nak memimpin. Apa kebaikan yang kita boleh bawa? Apa kebaikan yang boleh kita tunjukkan? Kalau nak ceritakan soal mengapa dah 3 hari tak ada apa pun, Air France 544 kalau tak silap saya, Air France telah 5 hari daripada Jun, 1 hari bulan Jun ketika itu tahun 2009, 5 hari baru dapat dikesan serpihan dan kesan di mana kapal terbang pesawat Airbus itu telah terjunam di lautan Atlantik. 5 hari. Ini 3 hari. Tetapi tak adalah rakyat Perancis mengamuk macam mengatakan ini kerajaan tak cekap lah, itulah semua, mengambil kesempatan pula untuk nak menunding jari, untuk dijadikan sebagai gelak ketawa dan sebagainya. 5 hari. Dan insya-Allah kalau kita sama-sama doa agar ia dipermudahkan usaha ini seperti mana yang dicadangkan, insya-Allah
mungkin dapat kita menyelesaikan misteri ini, dapat kita mengesan pesawat ini. Dan sebab itu Datuk Yang di-Pertua, bila kita berdepan dengan tragedi nasional seperti ini, ia sepatutnya perasaan yang spontan. Kalau satu-satu tragedi itu berlaku, kita patutnya rasa spontan kita bersama-sama. Saya teringat masa saya tidak lagi dalam kerajaan, masa itu sudah pencen, bila berlakunya Highland Towers, masalah dan bencana Highland Towers, keruntuhan bangunan Highland Towers, saya lihat bagaimana ketika itu yang Perdana Menterinya, timbalan Perdana Menterinya ketika itu mengambil macam kutuk lah orang yang tak suka kepada kondominium lah sebagainya, suruh pindah luar jauh-jauh. Dan ada pula, tapi bila berlaku tragedi Highland Towers, yang timbalan Perdana Menteri ketika itu pun tak tahu apa nak buat. Tak adalah pula buatkan ops room. Kita fahamlah siapa yang sudah mempunyai kuasa, bila ada kuasa dan tanggungjawab tak reti. Dan sebab itulah Datuk Yang di-Pertua, walaupun demikian, rakyat Malaysia hati mereka besar, hati mereka memang prihatin dan simpati kepada kesusahan yang menimpa. Hanya kalau diracunkan atau dibekukan hati itu dengan gelagat-gelagat pemimpin-pemimpin atau pihak-pihak tertentu, itulah yang menjadi kebimbangan. Bahawa akhirnya walaupun kita mempunyai segala media sosial, media yang canggih, tapi kalau kita tak matang, kita ambil kesempatan tak kena pada tempatnya, tetapi mengambil peluang dan kesempatan untuk menjolok dan memajukan agenda politik kita, perasaan benci kita. Dan inilah yang membimbangkan, saya rasa yang harus membimbangkan Dewan Rakyat ini sendiri. Sebab itu yang saya kecewa mereka tak hadir pada hari ini. Sekurang-kurangnya lah, kalau tak dapat pergi ke Kajang pun datanglah ke sini, tunjuklah muka, supaya kurang-kurang kita tahu dalam kesedihan mereka yang tertimpa dengan masalah musibah ini, mereka juga boleh menzahirkan simpati. Kerana Dewan Rakyat boleh dan sudah pun, dan peluang seperti itu terlepas begitu saja. Dan apa gunanya teori dan konsep dan prinsip dan kononnya perjuangan politik, tetapi sebenarnya tidak ada intipati kemanusiaan yang berlandaskan kepada kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Inilah saya rasa pengajaran kita daripada apa yang sedang ditimpa negara. Peristiwa MH370 penting untuk pengajaran, penting untuk kesedaran dan keinsafan kita. Ianya menimbulkan pertanyaan tentang soal umpamanya kawalan keselamatan dan bagaimana soal bagaimana dua menteri boleh bercakap berlainan dan sebagainya. Jadi saya berharap jugalah bagi pihak rakan-rakan agar bagi mereka yang mempunyai tanggungjawab dan kuasa itu, kedudukan itu, juga berhati-hatilah dalam keadaan seperti ini pada masa hari ini. Janganlah membuat kenyataan yang boleh diputar-belitkan pula, boleh diketawakan, boleh dipelekehkan oleh pihak-pihak lain yang memerhati kita. Bukan semuanya kawan kita. Kita ada kawan-kawan yang setia dengan kita dan akan bersama dengan kita dalam masa hari ini, semasa tragedi menimpa kita. Tetapi kita
Sambil itu harus kita agak peka dan berhati-hati dalam cara kita mengendalikan krisis ini. Saya berterima kasih kerana Menteri Pertahanan merangkap Menteri Pengangkutan mengambil berat, hadir setiap masa dan memimpin dari segi memberi keterangan dan maklumat. Tetapi dalam keadaan itu biarlah seorang anggota kabinet itu yang bercakap. Dan kalau perkaranya di luar daripada soal untuk mencari pesawat MH370, kita cakapkanlah, kita akan serah kepada pihak yang lain. Kerana kita kena terima bahawa bagi kita yang sudah agak kerap berjalan keluar negara, bagaimana sistem kawalan itu juga harus menjadi satu yang utama. Yang sama pertama dia. Oh, terima kasih. Ya, Muhammad, masyaallah ditambah